Customer minta quotation on the spot, kena balik rumah baru boleh buat quotation. Kenapa guna cara manual macam tu? Zaman sekarang ni guna phone je dah boleh buat quotation. Lagi best, korang boleh terus WhatsApp kepada pelanggan. Nak tahu macam mana caranya? Of course lah dengan Niagawan. Jom saya tunjuk. Mula-mula korang klik bahagian jualan dan pilih sebut harga. Kemudian klik button new dan masukkan nama customer. Lepas tu masukkan tarikh dan pilih tarikh sah quotation. Lepas tu anda boleh tambahkan produk ataupun add open item jika anda bisnes jenis servis. Anda juga boleh tambahkan harga delivery ataupun berikan diskaun di bahagian ini. So, bila quotation kita dah siap, boleh klik je button WhatsApp ni dan send kepada customer. Bila customer dah receive korang punya WhatsApp, dia cuma klik sahaja link ni dan dia boleh lihat quotation yang korang dah buat tadi. Mudah kan? So, kalau korang berminat nak tahu lebih lanjut pasal Niagawan, korang boleh klik link dalam post ni untuk dapatkan consultation secara percuma.